lah. Aduh, ni daging ke apa ni? Cepatlah gerak. Ha. Alamak, cepat. Hui. Problem betul lah. Alamak dia. Tak sistem lah semua ni. Ama, tolong ibu angkat kain tu. Dah renyai dah kat luar. Alah, kejap lah ibu. Amal tengah trauma ni. Nak relax. Trauma apa? Orang Gaza trauma kena bom. Kamu trauma sebab game. Ya Allah. Gaza kena bom lagi. Tidak kecil-kecil. Menangisnya. Darah di jalanan. Tapi aku sibuk dengan game. Sibuk dengan dunia. Siapa yang akan jadi penyelamat ummah? Kalau aku, seorang remaja Islam, terus lalai macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Senario sebentar tadi bukan sekadar lakonan, tetapi inilah realiti kita pada hari ini. Ramai remaja Islam yang tenggelam di dalam hiburan dunia maya, lupa bertanggungjawab sebagai seorang Muslim. Sedangkan umat Islam di luar sana sedang merintih mencari pembela dan pelindung ummah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy-syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu adalah pemimpin dan pelindung kepada wanita kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian harta mereka. Ayat ini jelas memberi gambaran bahawa seorang lelaki sejati bukan sekadar kuat fizikalnya tetapi kuat rohaninya, mampu memimpin, melindungi dan menegakkan agama. Antara ciri Ar-Rijal Al-Qawwam ialah teguh iman dan akhlaknya. Lelaki yang qawwam mampu menjaga dirinya daripada maksiat walaupun dugaan maya datang bertubi-tubi. Misalnya, apabila berhadapan dengan cabaran media sosial yang melalaikan, Rijal Qawwam mampu menepis, malah menggunakan teknologi bagi menyebarkan kebaikan. Selain itu, Rijal Al-Qawwam ialah seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Dia bukan sahaja memimpin keluarganya tetapi juga berperanan sebagai pemimpin masyarakat. Jika di rumah, dia taat dan membantu ibu bapa. Jika di sekolah pula, dia menjadi tauladan yang baik dan bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Kesimpulannya, kita semua, khususnya para lelaki muda, mestilah berusaha untuk menjadi Rijal Al-Qawwam yang berjiwa rabbani, yang boleh diharap oleh ummah, serta mampu memimpin dengan adab, menjaga dengan kasih dan melindungi dengan iman. Hanya dengan lahirnya Rijal sejati inilah umat Islam akan kembali kuat dan Islam akan kembali tertegak megah di bumi Allah. Bangkitlah Rijal benteng iman dan takwa, menjulang panji kebenaran agama. Pasti ku melangkah menuju redha pencipta. Izinkan aku menjadi pembela, membawa cahaya di dunia yang gelita. Demi Islamku akan ku berjuang selamanya. Kerana Allah aku sanggup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.